rasa awak tahu kenapa saya nak jumpa awak? Aku ni boleh tengok hantu je. Bukannya boleh dengar suara hati orang. Hello? I tengah jumpa dia lah, sayang. I tahulah apa yang dia cakap. Dah, I call you back. Maaf, ada gangguan teknikal. Saya tak nak buang masa saya. Awak pun tahu kan, masa tu mas berharga. Macam ni, Cik. Aina. Baik, Aina. Tujuan saya jumpa awak ni ialah supaya awak jauhkan diri awak dari anak saya, Ismadi. Tapi kenapa pula, Tuan? Kenapa? Oh, awak nak tahu sebabnya, ya? Madi anak saya tu dah cukup buat saya pening kepala. Jadi saya tak nak kehadiran perempuan pelik macam awak ni bukan buat saya lagi pening, tapi mati sakit jantung terus. Saya perempuan pelik? Saya tak naklah kecilkan hati awak lagi. Jadi awak jangan tanya lagi. Cukup sekadar awak faham maksud saya. Morning. Good morning. Morning. Morning, Datuk. Amboi, jauhnya termenung. Dah sampai mana tu? Kenapa tak ajak saya sekali? Oh, gaduh. Faham? Bukan. Saja je tak nak angkat. Kan tengah kerja. Bagus. Teruskan profesional awak tu. Tapi kan alang-alang awak dah gaduh dengan Madi. Baik break je terus. Saya boleh masuk lain. Saya ingat Aina pergi kerja dengan awak. Sebab tadi dengar bunyi kereta tapi masa tu saya tengah mandi. Jadi tak tahulah siapa. Kereta? Saya bawa truk tau. Kereta siapa pula ni? Manalah saya tahu. Kan saya cakap saya tengah mandi. Ni awak. Tanta kan? Aina ni ada boyfriend lain kot. Wah. Sedap mulut je cakap. Kawan saya tu bukan playgirl tau. Dan untuk pengetahuan awak, Aina ni seorang yang setia pada yang satu. Itulah sebab masa dia mula-mula je cakap yang dia suka kat awak tu kan. Tu saya macam peliklah sikit. Entah-entah awak guna minyak pengasih kat Aina. Ni, calik kan baru tahu. Mengarut. Dah. Saya pergi office dulu. Saya jumpa dia kat sana je. Awak tak jawab soalan saya lagi ni. Awak guna minyak pengasih kan? Minyak angin! Jadi, you dah jumpa dah budak perempuan tu? Dah bagi warning kat dia dah? You yang suruh I pergilah. Tapi you kata dia perempuan pelik. Pelik macam mana tu? You tak ada bagi tahu I pun kategori pelik dia. Pelik lah. Kalau you nak tahu, dia kena halau daripada kampung tau. Semua orang kampung cakap dia ada masalah mental. Sakit mental? Ya. Orang kampung semua cakap sejak dia ada kat kampung tu macam-macam benda pelik berlaku.
budak tak bahaya mana. Dia ada keistimewaan. Dia boleh bahayakan kamu, Tera. Bahaya? Contoh? Aku tengok dia ni kan. Dia ni budak kampung. Dia pernah kemalangan. Lepas tu, dia boleh nampak benda-benda mistik. Macam hantu, saka dan lain-lain. Mungkin dia keluar daripada kampung sebab orang-orang kampung tahu apa jadi pada diri dia. Kita nak buat macam mana ni, Mak Lanang? Saya tak nak dia ganggu hubungan saya dengan Hambali. Dah lah Madi ni, saya tak boleh nak mandrem dia. Mandrem saya tak lut dengan Madi ni. Alah, kamu jangan risau. Dia takkan apa-apakan kamu. Dia sendiri takut apa jadi pada diri dia. Dia ni kan tak ada kepakaran lain. Cuma dia boleh tengok benda-benda mistik je. Itu aja. Lagi bahaya. Nanti dia nampaklah apa yang saya ada. Sebab itulah kamu kena pisahkan dia dengan budak tu. Dan jauhkan dia ni daripada keluarga Hambali. Itu je. Kena juga putuskan hubungan perempuan tu dengan Madi. Sayang. Oh, sorry. I terikut perasaan sangat. Emosi pula tiba-tiba. Tak ada bukannya apa you. I anggap Madi tu macam anak I sendiri. I faham dengan keadaan dia sekarang. Dengan mak dia yang tengah tekanan emosi. Lepas tu dia tak cukup kasih sayang. I sebagai future mak tiri dia kenalah I tunjukkan gesture protective over him kan? Ya, I tahu you ambil berat bersama Madi. Tapi you ambil berat sebagai mak tiri je kan? Tak lebih dari tu. Lah you, dengan anak you pun you nak jealous juga ke? You, I sayang you seorang je. Tak ada orang lain yang terbaik untuk I. Kejap lagi belanja I handbag baru satu yang mahal tau. Kalau tak satu, dua pun tak apa. Okey. Dia tak ada. Dia pergi meeting. Dia pergi meeting seorang ke? Dalam ofis ni saya ada seorang je pekerja. Dia je. Tapi kalau dia sekarang ni dengan klien rasanya dalam 2 orang. Ni. Datuk dia pergi meeting tu dengan lelaki perempuan ni. Cemburu nampak? Bukan cemburu. Ni, Aina tu kan baru je datang KL. Dia tak tahu sangat silap belok dalam KL ni. Lagipun dia tu naif sikit. Naif? Oh, jadi dia tak boleh jumpa klien lelaki macam tu? Awak kan tahu kan? Kerja kena profesional. Betul. Mana boleh nak naif ke, daif ke. Kalau nak semua tu, boleh. Jadi bibi kat rumah saya tu. Habis cerita. Betul juga kan? Lah Datuk, dah biasa dah Datuk. Friend kan. Seorang girlfriend. Normal lah tu. Dah. Pergi buat kerja tu. Jangan makan gaji buta macam si Atu tu. Dah, saya nak kemas ofis ni. Patut tak ada habuk. Tu, belakang tu sengit sikit tu. Saya tak diri dulu, Datuk. Terima kasih, Datuk, sebab tolong saya. Gaduh lah tu. Propa cakap tak gaduh.
Hai, macam-macam. Aina. Mio kan? Ha. Saya lah Mio. Kawan Mira. Ya ke kawan? Bukan boyfriend ke? Awak boleh nampak hantu? Mana ada? Siapa cakap? Saya ada masa awak 3 orang tengah cari hantu kat tingkat kosong. Saya juga nampak yang awak tunjuk entiti tu kat diorang. Mana ada lah. Diorang jumpa sendiri. Aina, saya tahu. Awak boleh nampak hantu kan? Entah. Aku dah agak dah. Mesti orang cakap aku ni gila. Aku ni pelik. Diorang ni aku nak sangat kenapa benda-benda macam ni. Aina, kau kenapa ni? Bila kau balik? Mira, aku minta maaf sangat-sangat. Aku tengah sedih. Aku nak bersendirian. Kau nak bersendirian dalam bilik aku ke? Alamak. Aku tak perasan kata ni bilik kau. Yalah kan, tengah sedih. Ni mesti kes kandungan mati ni. Itulah, orang bercinta, kau pun nak bercinta. Bercinta tak sampai sebulan, dah bergelora macam ni. Apa diorang ni berterabu ambil tak. Ya Allah, sayang. Sayang, kenapa ni? Bangun, bangun. Sayang, ya Allah. Kenapa ni? Aku rasa kau yang gerak dulu tadi, Di. Asal lambat sampai ni. Di, kat ni. Aku bawa beli tu, Di. Oh, baik, Di. Nampak? Sas, anime. Apa hal ni? Kau dah nampak Aina ini? Apa kau tanya Aina dengan aku, Di? Dia kan selalu dengan kau. Kau, asal Di? Dia hilang ke, Di? Tak hantar orang bunian sorok dia ke, Di? Aku tak tahu ada kena suruh bunian ke apa. Tapi masalahnya sekarang ni, dia tak angkat call aku daripada pagi, kau tak? Aku pergi office dia. Kata tak ada pergi jumpa klien. Okey, fine. Jumpa klien tu aku okey. Yang tak angkat call aku dari pagi tu kenapa? Kau relax boleh tak, Di? Kau gelabah sangat apa hal, Di? Tapi kan, Di, aku ada baca satu buku tau, Di. Buku pasal cinta, Di. Aku tak ingatlah siapa penulis dia, tapi Mak Saleh. Aku tak ingat nama dia berbelit-belit. Dia cakap macam ni, Di. Kebiasaannya, kemanisan cinta tu, Di, 2-3 hari je, Di. After 2 month, dia jadi keboringan. Aku syak sangka dia dah bosan dengan kau lah, Di. Aku Rabu depan aku punya anniversary yang 2 bulan. Tak sampai 2 bulan takkan dah bosan kau ni. Kau janganlah. Aina bukan perempuan macam tu lah. Kau ni janganlah rosakkan pemikiran aku ni. Ya Allah. Di, apa kau merepek ni, Di? Aku hairanlah dengan kau ni, Di. Macam mana yang kau boleh shock sangat dekat si Aina tu, Di? Padahal kau nak kata tak ada rupa, Di. Yelah, memanglah tak ada rupa pun memang jelas betul. Orang tahu tak ada rupa sangat. Tapi manis tu ada, Di. Anak orang kaya. Mak bapak kau duduk banglo. Padahal boleh je kau cari awet lain, Di. Kenapa Aina juga, Di? Kau tak tahu kau. Ni, panahan cinta Aina tu. Aku cuba elak. Aku cuba elak. Pang kena. Sebab tangkap, Di. Kau rasa tu baru kau tahu. Tolonglah angkatlah kau, Di. Cerita, Di. Ini Sasuke kan? Sasuke mana, Di? Baik, Di. Oh, macam cerita yang
Aku tak angkat jugalah. Aku risau ni tau. Sas. Sebab itulah aku takut sangat nak bercinta. Sebab aku tahu tak semua orang boleh terima kekurangan aku. Masalahnya, macam mana bapak dia boleh tahu? Takkan Mahdi bagi tahu? Dialah tu bagi tahu. Siapa lagi? Macam ni lah. Apa kata kau jumpa dengan Mahdi, kau bincang dengan dia. Kau tanya dia betul-betul sama ada dia boleh terima kekurangan kau atau dipropa je sebab kepentingan diri dia. Tapi aku takutlah nak dengar penjelasan dia nanti. Macam mana kalau dia tiba-tiba cakap dia baik dengan aku sebab dia nak gunakan aku je? Ish, ikut pendapat aku kan, aku tak rasa tau yang Mahdi ni macam ni. Tapi kalau Mio boyfriend aku tu, lainlah. Spesies tak guna sikit. Tapi tak tahulah kan. Orang cakap rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Luar dengan dalam tak sama. Aina, kau tak boleh ke macam scan hati orang? Kau ni. Apa sama? Aku lagi pening kepala je. Hai. Ai, mana Aina? Awak datang seorang je ke? Dah kenapa saya dating dengan awak nak buat Aina? Siapa kata kita nak dating? Aduh dia ni. Lain kali kalau orang suruh bawa tu, bawa je lah. Tak, kenapa awak nak saya bawa Aina? Yelah, awak bawa je lah dia. Kan kesian dia duduk rumah seorang tu sayang. Biarlah dia duduk seorang. Kenapa awak nak ambil kisah pula? Saya ni girlfriend awak tak nak ambil kisah. Kawan kita pula yang dia sibuk kan. Sayang, awak dengan Aina tu kawan baik kan? Baik sangat kan? Kalau awak minta dia tolong apa-apa, dia tolong kan? Awak nak dia tolong apa? Aina tu, dia boleh nampak hantu. Betul tak? Sayang, saya ingat saya nak minta tolong dia untuk channel saya lah sayang. Bila masa pula dia boleh nampak hantu? Kalau hantu macam awak ni, dia nampak sangat. Merepeklah dia ni. Sayang. Janganlah macam ni. Kita tak habis bincang lagi ni. Duduklah dulu. Tak ada bincang-bincang. Mutamat. Aina tu takkan tolong saya tau. Hei, Sen! Apa kedai kau ni kosong je? Biasa kalau aku lalu sini mesti ramai orang. Barang tu habis. Ni roti pun tak terluak ni. Kau nak apa, Sen? Aku ni dah lah tengah sedih. Lah, kau sedih ke? Kenapa kau tak beritahu kat aku, ha? Aku boleh tolong kau ke? Ha? Semalam, bini aku si Dewi kata nampak lembaga dalam kedai aku ni. Sampai jatuh pingsan kawan tu. Sekarang ni pun tengah demam dia tu kat rumah beracau-acau. Aku susah hati betul lah. Dewi demam? Kau dah hantar pergi klinik belum? Kalau belum ni, biar aku hantarkan nak. Kau ni dah kenapa, Sen? Dewi tu bini aku. Dah sasah lah aku dah bawa dia pergi klinik. Tapi, itulah. Doktor cakap, dia demam biasa je. Tak adalah, aku nak tolong je. Ni, kau ni macam mana Dewi tu boleh demam, ha? Sampai meracau-racau. Ni, aku ingatkan dia, Nan. Mesti dia trauma kot kahwin dengan kau. Kau pandai-pandai. Tapi itulah, aku pun pelik juga ni. Kalau dulu,
ramai je orang datang kedai aku ni. Tapi sekarang ni, sehari nak dapat RM100 pun payah tau. Diorang kata, diorang takut nak datang kedai aku ni. Nampak seram? Memang seram lah tuan kedai ni. Ni, aku datang nak beli roti je. Ni, ambil RM5 ni, lebih simpan. Okey, aku balik dulu. Assalamualaikum. Salam. Ni kita nak meeting dengan klien kat mana ni? Oh, kita meeting dekat office dia. Tapi awak jangan risau, dia ni bagus. Ejen saya ni. Dia ejen saya dan dia kaya. Sekarang ni awak kena buktikan kat dia produk kita ni memang garanti laku keras lah. Proper lah awak cakap lah awak guna produk ni. Awak cakap lah apa-apa pun. Sebab awak ni cakap apa-apa pun walaupun bohong, orang mesti percaya tau. Ya, tengoklah. Muka cantik macam ni, takkan orang tak percaya. Saya nak tanya sikit. Kenapa Datuk tak kahwin lagi? Saya bukan tak nak kahwin. Tapi saya trauma. Sebab saya pernah berkahwin dengan perempuan yang salah. Jadi takutlah nak kahwin lagi. Kalau saya kahwin awak. Maksud Datuk yang perempuan tu Tiara? Tak payah serulah nama dia. Sekarang tiba-tiba melekat depan cermin ni sekarang. Dia tu perempuan misteri. Tak payahlah awak nak kenal dengan dia. Baik saya kenal dengan awak. Jumpa tak sengaja, terpana hati dah terpautlah pulang. Tapi tak sangka pula ada cerita dengan udah dan dara. Namun bila bersama confirmlah okey semua. Apa ni? Macam musuh dia. Allah Akbar. Bagaimana apa tu? Ya Allah. Ya Allah. Aduh, dah 2 jam dah aku merayau ni. Tak ada seekor hantu pun lagi. Kan ada Aina kan bagus. Tak payahlah aku nak penat-penat macam ni. Aina akan tolong aku juga. Aina, kau dengar tak apa yang aku dengar? Bunyi macam orang beranak je. Macam tu ke bunyi orang beranak? Kalau macam tu lah bunyi dia, takut aku nak beranak weh. Seram.
Boleh. Cik, tolong saya, Cik. Saya tak tahu nak minta tolong siapa ni. Cik tahu ke siapa-siapa kat sini yang pandai berubat? Isteri saya kena rasuk. Hah? Kena rasuk? Jadi, isteri abang lah yang menjerit tadi tu? Iyalah tu. Rumah saya dekat lorong hujung sana. Abang, macam ni. Kalau abang tak keberatan, boleh tak kalau saya nak tengok isteri abang? Cik pandai ke berubat? Tak, saya cuma... Tak apalah. Kok cik tahu apa penyakit dia? Jomlah. Yalah, jom. Saya bawa kamu. Cepat. Sini. What's in your hair? In your hair, zombie, zombie, zombie. Apa di lagu putus cinta macam tu di? Orang putus cinta dia tak nyanyi lagu tu di. Orang putus cinta nyanyi lagu Cinta kembalilah kepadaku. Tu aku tak faham lirik lagu tu. Lagu tu tadi cakap in your head ada zombie tau. Kan sadis geri sama je cerita aku ai. Di, kau tak okey lagi ke di dengan si Aina tu di? Jangan sesekali kau sebut nama tu depan mata aku lagi. Aku sas dia. Teruk sangat ni. Hantu apa yang mengasukkan kau ni di? Allahu Akbar. Keluar. Oh. Aku tak sangka tau. Aina sanggup berpaling tadah cerita dengan aku hanya kerana dapat title Datuk. Datuk mana pula Didi skandal di kau ni? Datuk mana? Pakcik kau lah Datuk Shu. Pakcik aku di. Takkanlah. Tak mungkin. Kau salah faham ni di. Aku takkan salah faham lah. Apa benda kalau dah jalan berdua-duaan? Makan suap-suap, dia tidur dua. Apa benda tu? Alah, kok dia keluar tu untuk urusan kerja ke ni? Untuk photoshoot produk ke ni? Kau mana tahu kau kan selalu negatif macam ni. Sosok ke? Sangat tu dia. Nyanyi lagu apa sih? Lagu zombie ke ni? In your head Aku sama-sama. Okey. Si udara dan dada. Saya okey tak? Memang isteri abang kena ganggu, bang? Oh, iya ke? Ada saka yang ganggu dia. Hah? Saka cinta. Saka cinta? Apa tu? Mungkin Tuan Saka ni pernah tersuka dengan Kak Dewi dulu. Lepas tu dia dah tak boleh terima sebab cinta dia kena tolak. Mungkin. Sebab tu Kak Dewi macam ni sekarang. Dewi okey? Husin. Dewi. Mengucap dia, mengucap. Husin. Ya, mengucap. Ingat Tuhan. Siapa? Husin? Siapa Husin tu, bang? Husin tu memang pernah suka kat isteri abang dulu. Tapi bila kami dah kahwin, lama dah tak nampak dia. Kecewa agaknya. Baru-baru ni je nampak dia semula. Tapi dari gayanya tak nampak macam orang kecewa. Macam dah move on. Aina, maknanya kan Husin tu lah yang hantar Saka kacau Kak Dewi. Husin. Dewi, mengucap-mengucap. Ingat Tuhan ya. Jangan macam ni. Dewi, mengucap Dewi, mengucap. Ingat Tuhan. Memang kerja Husin, bang. Husin. Dia tu sekarang macam mana ni?
awak. Dengan orang lain tu handball tu. Sayang, saya nak breakfast lah. Boleh tak bawa saya pergi makan dosa ke, chapati ke? Sayang. Boleh. Chapati ke tosai apa saja tak awak. Kedai mama pun lebihkan awak. Wak. Tak apa. Ingat awak boleh dapat orang tinggi macam tu, saya tak boleh dapat girlfriend tinggi ke? Saya boleh dapat KLCC lah. Ramai pula tu. Saya tak nak tahu. Aku kembali ketika menyambut tanganmu. Lain clear ni. Abang Hussein, masuklah. Tak ada orang. Abang Maidin mana? Dia tak ada. Dia demam kat rumah tu. Bencilah dah tua-tua nak demam lagi. Baru mati lagi bagus. Tu memang lain clear lah ni sekarang ni. Abang, Dewi menyesal loh tak terima cinta abang dulu. Kalau Dewi tahulah hidup dengan Maidin menyusahkan macam ni, dah lama Dewi kahwin dengan abang. Dewi, kan abang dah cakap dengan Dewi dah. Ni. Jangan kahwin dengan abang Maidin tu. Dia dah tua. Ni abang gagah perkasa. Ha? Ni abang nak tanya Dewi. Hari tu Dewi demam, abang Maidin dah hantar tak pergi klinik? Tak ada. Tak ada. Dewi demam sebab rindukan abang. Uish. Aku juga saka kau buat kerja ni. Dewi tahu abang gunakan saka abang untuk dapatkan Dewi semula kan? Dewi tak marah? Tak adalah. Dewi lagi suka. Barulah thrill. Barulah nampak effort abang Hussein nak dapatkan cinta Dewi. Dewi, abang sayang Dewi. Dah tak syak lagi. Memang kau lah yang hantar saka kat kedai aku ni kan? Alamak, aku kantoi ke apa ni? Alah, Abang Maidin, dah tahu dia bersalah kan? Tunggu apa lagi? Heret dia ke balai. Ingat abang, kalau abang rasa ilmu hitam tu boleh nundukkan manusia, abang silap. Kita masih ada Allah yang menjaga. Bawa dia. Hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Abang Maidin. Abang? Cik Aina, Cik Mira. Ni saya ada bawakan mutabak. Niat nak sedekahkan kepada penduduk kat sini. Jadi saya bawa kepada Cik Aina dengan Cik Mira sekali. Sedap ni. Ambillah. Terima kasih. Buat susah-susah je. Bukan apa. Semua ni sebenarnya sebab saya tutang budi dengan Cik Aina. Dengan Cik Mira jugalah. Pasal ada bantu keluarga saya. Alah. Abang, macam mana Kak Dewi sekarang? Okey dah? Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu pun saya ada hantar dia pergi berubat lagi tu. Ni Cik Aina dengan Cik Mira kalau nak tahu. Kami yang plan perangkap si Hussein tu untuk dia buat pengakuan. Memang betul dia pun. Dia dah mengaku. Tu dah kena tangkap dah. Oh, ya ke? Ya Allah, Alhamdulillah lah kan. Tapi itulah kalau kita cakap pasal manusia ni bang. Kalau diorang dah kecewa, selalu minta tolong dengan benda-benda syirik macam tu. Tapi kira nasib baiklah keadaan Kak Dewi pun tak teruk sangat malam tu. Itulah kan. Cik Aina. Ya. Cik Aina ni kiranya boleh berubat jugalah ya? Macam ni. Apa kata kalau saya jadi ejen promosikan rawatan Cik Aina ni? Boleh tak? Tak. Saya tak boleh berubat orang pun. Saya cuma boleh tengok je. Tu pun bukannya selalu. Kadang-kadang je kan. Kira abang nasib baiklah malam tu saya boleh ternampak benda tu. Oh, iya ke? Ya. Kadang-kadang je boleh nampak. Tapi tu pun kira istimewa jugalah kan? Macam ni bang. Aina ni dia boleh nampak waktu dia tak sihat je. Bila orang kata bila badan kita tengah kotor, bila kita tak sihat, senanglah nampak benda-benda tu semua. Iyalah kan? Betul lah tu. Okeylah. Kalau macam tu saya minta diri dululah ya. Jangan lupa makan mutabak ni. Sedap ni. Terima kasih banyak. Saya balik dululah ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
tahu ni. Cuba bayangkan kalau semua orang tahu. Macam mana? Aina, aku nak bagi tahu kau sesuatu ni. Apa dia? Pasal Mio, boyfriend aku. Aku baru nak tanya kau pasal dia. Macam mana dia boleh tahu Ya, aku nak tanya kau lah ni. Macam mana Mio tahu yang kau boleh nampak benda-benda ni? Bukan aku, sumpah. Jadi betul lah Mio tu dah nampak aku malam tu. Sebab malam tu aku bawa Atu dengan Madi pergi cari hantu. Mio sendiri dah tunjuk aku dah video tu. Jadi dari mana nampak lah aku tunjuk ke mana hantu tu ada. Lah, patutlah. Kau tahu tak, sekarang ni kan, dia minta tolong kat aku, suruh cakap dekat kau untuk tolong dia pula. Aku tolong dia? Ish. Ya, aku tahu. Aku dah cakap dah, kalau boleh kan, aku ni tak nak terbabit langsung. Wife to be? Aina, kenapa ni? Aina, cakaplah kenapa ni? Ke dah viral pasal kau? Bukan pasal aku lah. Tapi pasal Madi. Kenapa dengan Madi? Kau tengok ni. Wife to be? Aku ingatkan dia cuba nak tahan pucuk aku. Tapi ni tak. Aku nak kenakan dia. Tapi kau tengoklah dia kenakan aku balik. Sampai hati dia. Semudah tu dia cari mengganti kan? Itulah orang panggil ego makan diri. Yang kau pun satu. Kau gunakan bos kau nak kenakan Madi tu kenapa? Mestilah dia bengang. Kau bayangkan dia dah tolong kau cari kerja. Lepas tu kau skandal dengan bos sendiri. Gila ke apa aku nak skandal dengan Datuk Syuk tu? Aku ni cuma nak bagi dia jealous je. Kalau dia betul-betul cinta kat aku, mesti dia dah gaduh-gaduh dengan buat aku. Tapi dia tak. Gaduh-gaduh kau cakap? Haina, ni bukan drama tau. Aku cintakan dia, Mira. Tapi memang sampai hati dia. Betul lah apa yang aku fikir sebelum ni. Dia cuma jadikan aku ni tempat persinggahan dia je. Bila masa pula saya jadikan awak tempat persinggahan saya? Madi. Hai, pandai curi-curi masuk. Baik saya ada.